Okay guys, dekat depan aku adalah J31 yang baru saja launch dekat market Malaysia. Dan dia ada dua version. Yang ni 1.5 liter turbo lah. Dan dekat sini pula adalah 2.0 turbo. So kita akan cerita yang 1.5 punya dulu. Okay guys, daripada segi design, kalau kau nampak dia boleh dikatakan dia inspired daripada Land Rover yang Defender tu. Dan design dia sangat rugged dan bandingkan dengan abang dia yang T2 tu, dan ni dia punya power kurang sikit and also dia lebih kecil lah. So kalau kau nampak dekat bahagian depan dia gunakan LED headlight. Untuk bahagian ni dia pakai 18 inch rim dan kalau korang tengok design dia daripada tepi memang nampak handsome gila lah guys. And aku bangga juga dia adalah powered tailgate. Nampak? Menarik. Okay, daripada segi boot space pula dia ada 547 liter dan kalau kita lipat dia punya seat dia boleh extend sampai 1455 liter. And kalau kau tengok kat belakang ni memang luas. And kalau kita tengok belah dalam ni, dia tak ada spare tyre lah guys. So dengan boot space yang besar ni memang sesuai lah kalau korang nak bawa haiwan peliharaan ke, nak bawa luggage yang besar-besar, nak bawa balik kampung, memang sangat sesuai guys. Dari segi interior kita ada leaded seats kiri dan kanan, depan belakang semua leaded and juga ni adalah ventilator. Kita ada juga 50 watt wireless charger dan juga 12.8 infotainment system yang ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto. So dia punya interior bagi aku memang nampak handsome and premium guys, sebab hitam itu premium. Okay guys, last but not least untuk dia punya bahagian engine, dia gunakan 1.5 liter turbocharged 4 cylinder and petrol lah. Dan menghasilkan power sebanyak 125 kW ataupun 168 horsepower. Dan torque dia pula adalah 270 Nm of torque. Aku difahamkan juga dia punya 0 to 100 boleh cecah 10.2 saat sahaja. Dan untuk top speed dia pula adalah 180 km sejam. Untuk model ni pula dia adalah front wheel drive tau guys, dengan 7 speed dual clutch transmission. Untuk kereta ni korang boleh dapat dalam serendah 130,000 saja guys. Siapa pendapat korang? Cuba komen sikit kat bawah.